Weh lembu, hang kerat video aku yang sikit tu, lepas tu hang maki aku. Memang sesuai dengan page fitnah apa hari ni tu. Ni, patutnya hang dengar penjelasan aku yang panjang lebar pasal harga minyak ni. Seperti yang kita tahu, lah ni harga minyak RM2.05. Semua pemegang IC, tak kisah ada lesen tak ada lesen, semua RM2.05. Yang aku difahamkan, pada 1 Oktober nanti akan ada dua saja harga, RM1.99 atau RM2.60. Nak dapat RM1.99 ni kena ada syarat. Ada IC yang valid, kena ada lesen memandu yang sah. Yang tak ada lesen, yang lesen memandu dia mati, tak layak. Kesan dia apa geng? Tu penuh JPN lah ni duk beratok nak tukar IC. Duduk kampung kena keluar mai berhabis duit minyak, berhabis masa sebab nak tukar IC. Menteri MOT umum pula 2.4 juta lesen tak renew, mati lesen dia pak. Adalah tu kes saman, kes macam-macam lah. Hampa bayang 2.4 juta kali RM300 orang bayar saman. Tang tu saja JPJ sedut duit rakyat 720 juta dah. Kes nak turun 6 sen je. Demi 6 sen yang ada limit 300 liter sebulan. Liter bukan kilometer weh babi. Hampa tengok carta ni geng. 300 liter kali RM2.05 yang lah ni, total RM615. 300 liter kali pula RM1.99 harga baru yang bersubsidi ni RM597. Jimat RM18 sebulan. Tapi untuk orang yang tak layak, warga negara juga tapi tak layak, 300 liter kali RM2.06 kupang harga baru RM780 geng. Dia kena tambah lagi duit dia berbelanja RM165 sebulan. Dah lah tambahan kos hidup kita, kos belanja kita, daripada kenaikan cukai SST hari tu, kenaikan diesel hari tu, kenaikan tarif elektrik hari tu, mai dah kenaikan harga minyak pula dah. Lepas tu hampa tengok timbalan Menteri Kewangan kedua kata apa? Hanya sekali saja boleh isi sehari. Tiba-tiba U-turn. Umum dulu, U-turn kemudian. Ni, harga RM1.99 ni tak kekal pun. Dia tak janji kekalkan pun. Lepas ni mungkin dia boleh tarik subsidi tu jadi RM2.06 kupang. Semua kena bayar RM2.06 kupang. Bukan mereka tak biasa tarik subsidi diesel hari tu. Ni weh walanon, subsidi diesel, pencen, subsidi telur, subsidi ayam, subsidi beras tempatan, habis dah hampa tarik. Dan lembu walana ni tanya aku pula, zaman hak pemimpin-pemimpin dulu berapa yang mereka buat turun? Weh, zaman Najib pernah buat turun sampai RM1.08 kupang. Zaman Tan Sri Muhyiddin Yassin waktu PKP total lockdown tu turun sampai RM1.25. Tak ada nak kena tunjuk IC, lesen, surat beranak, geran tanah, semua tak ada. Steady je mereka buat turun, semua orang dapat. Lepas tu punya bodoh walana pergi compare harga minyak negara kita dengan negara-negara serantau yang bukan pengeluar minyak. Anwar sendiri waktu ketua pemangkan dulu kata bodoh. Weh walana murakab, hampa compare lah dengan negara pengeluar minyak. Ni hampa tengok ni geng, hampa tengok dah apa jadi dekat Maisara hari tu. Berkatok panjang orang nak beli ni barang-barang ni, hanya kena 100. Lepas tu item-item hak ni tak boleh, hak tu tak boleh pula dah. Lepas tu sistem down, hampa lupa dah, menyusahkan rakyat. Jangan jadi macam walanon, senang dianwar-anwarkan, dilembukan dan dibodohkan. Kami ni bukan tak bersyukur, tapi kami bijak menilai keadaan. Kami kaji. Walanon memang bodoh murakab, lebih pada lembu ni geng. Kalau ikut pengumuman, harga minyak dunia turun 16% kot. 16% daripada harga RM2.05 lah, baru RM1.72. Tapi turun hanya RM1.99. Weh motherfucker, hampa habak je lah hampa nak buat naik minyak RM2.06 kupang. Hidup spin turun 6 sen, layak tak layak, IC, lesen, geran kereta, habak je. Hampa nak buat naik harga minyak RM2.06 kupang, settle. Ni hampa tengok page walana ni weh. Kalau tak ada muka kami walaun ni, haram sendu pun page fitnah ni. Muka PMX pun sendu weh view mereka. Kalau tak tunggang muka kami ni, mampus tak boleh cari makan pokok ni. Faham? Admin fitnah apa hari ni weh? Apa pergi tunggang benda lain lah.